Sebelum dengan selepas tu beza tak kat kereta ni dulu? Dekat kereta ni beza. Ya. Dia beza dari segi gear sebab auto. Dia punya gear tu smooth lah. Lepas tu dari segi kereta ni kan kita lama. Tahun bila ni? 95. 95. Tapi saya restore sikit-sikit. 30 tahun dah jadi cantikkan lah. Kira sekarang ni start tinggal jalan je lah. Tinggal jalan je lah ni. Oh, ni restore balik lah kereta ni? So kalau segi gear tu nampak smooth sikit lah. Gear smooth. Dari segi charging electrical tu. Dari segi barang-barang electrical apa semua tu lah. Kalau dari segi minyak macam mana? Minyak memang jimat. Minyak yang mahal tu. Macam mana abang rasa jimat tu? Dia punya jimat tu senang cerita lah. Kalau sebelum ni isi 30, sini Shah Alam. Sebab saya kadang ambil mertua dialisis kat Shah Alam session 13. Memang 30 tu sini Shah Alam sini pusing-pusing dia kira banyak lah dia punya turun dia. Macam ni kalau isi 30.5 turun lah sikit. Sikit lah. Tapi nampak dia turun tapi maintain lah. Kalau dulu nak pergi sana sini kena standby macam ni. Sekarang 20 cukup. Raya tadi saya pakai tu. Pakai tu? Sebab kebetulan esok nak raya, aircon problem kita ni. Kita ni? Jadi saya pakai tu. Saya cucuk tu, memang beza. Beza dia macam mana? Beza dia kalau sebelum ni kalau tak ada benda tu, untuk throttle, dia sebab 4 throttle lah enjin tu. 20 valve, 4 throttle. Dia 4 piston. Tapi 20 valve. Throttle dia 4. Biasa kan throttle 1 kan? Ni 4 throttle dia. Jadi throttle 4 minyak sini banyak lah. Minyak jimat. Yelah kereta dah upgrade kan? So minyak parah lah. Tapi kali ni memang jimat. Minyak jimat. Lepas tu untuk throttle tu kalau kita pijak, tekan. Kalau sebelum ni macam cemuk. Ini dia cut. Dia terus pump tu support lah. Dia punya respon. Tu saya cakap, gila lah benda ni. Ni apa benda ni? Saya terus kecoh kat member. Kau nak dengar, kau dengar kan. Kau nak rasa, kau rasa. Tak rasa, itu kau punya pasal.